Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya Muhammad Akif bin Hassan, guru pelatih daripada Institut Pendidikan Guru. Pertama sekali, saya sangat berbesar hati kerana terpilih untuk mewakili IPG dalam pameran Malaysia Hub Pendidikan Antarabangsa bagi membentangkan tajuk peranan guru berjiwa pendidik dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara. Sebagai guru pelatih, peluang ini bukan sekadar satu penghormatan bagi saya, tetapi juga satu tanggungjawab besar untuk berkongsi bagaimana guru yang berjiwa pendidik ni mampu menjadi pemangkin kepada kemenjadian murid serta menjayakan aspirasi pendidikan negara. Baik, kita pergi kepada slide yang pertama iaitu pengenalan. Pendidikan ini merupakan asas pembangunan negara dan pemacu kemajuan masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan pendigitalan, guru berjiwa pendidik memainkan peranan sebagai ejen transformasi yang membimbing murid ke arah kemenjadian holistik selaras dengan aspirasi pendidikan negara. Kalau kita lihat secara umum, pendidikan sebenarnya merupakan asas kepada pembangunan sesebuah negara. Kalau kita nak negara tu maju, ekonomi kukuh dan masyarakat ni berfikiran terbuka, semuanya bermula dengan pendidikan. Cuba kita fikir sejenak. Tanpa pendidikan yang berkualiti, adakah kita mampu bersaing di peringkat global? Sudah tentu tidak. Sebab itu, sistem pendidikan negara sentiasa melalui proses penambahbaikan dan transformasi supaya selari dengan perkembangan dunia semasa. Hari ini, kita berada dalam era globalisasi dan pendigitalan. Murid-murid kita bukan lagi hidup dalam dunia yang sama seperti 10 atau 20 tahun lepas. Mereka ni lebih terdedah kepada teknologi, media sosial, kecerdasan buatan dan maklumat tanpa sempadan. Jadi, pendekatan pendidikan juga tidak boleh berada pada tahap yang lama. Di sinilah timbul persoalan, siapa yang memainkan peranan paling penting dalam memastikan aspirasi pendidikan negara ni dapat direalisasikan. Jawapannya ialah guru. Tetapi bukan sekadar guru yang biasa. Kita perlukan guru yang berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik ni bukan hanya masuk kelas untuk habiskan silibus. Mereka mendidik dengan hati. Mereka faham bahawa setiap murid yang mempunyai potensi yang berbeza. Mereka sabar, reflektif, sentiasa mahu menambah baik diri dan sentiasa berfikir bagaimana untuk menjadikan pembelajaran itu bermakna. Dalam konteks globalisasi ini juga, guru perlu menjadi ejen transformasi. Maksudnya, guru perlu berani berubah, berani menggunakan teknologi PDP, berani mencuba pendekatan baharu seperti pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran kolaboratif dan pentaksiran autentik. Pada masa yang sama, guru tetap perlu memastikan nilai dan sasiah murid dibentuk dengan baik. Kerana kemenjadian murid bukan hanya diukur melalui keputusan peperiksaan semata-mata, tetapi melalui pembentukan akhlak, identiti nasional dan kemahiran insaniah. Jadi, secara ringkasnya, pendidikan ialah pemacu kemajuan negara. Namun, guru berjiwa pendidik ialah pemangkin utama yang memastikan aspirasi itu benar-benar berlaku di peringkat akar umbi, iaitu di dalam bilik darjah. Dan inilah saya akan huraikan dengan lebih lanjut dalam pembentangan ini. Bagaimana aspirasi pendidikan negara ni memerlukan guru yang bukan sahaja kompeten tetapi benar-benar mempunyai jiwa sebagai pendidik. Okey, kita pergi kepada aspirasi pendidikan negara. Untuk poin yang pertama, melahirkan murid seimbang dan holistik. Yang kedua, akses pendidikan berkualiti untuk semua. Yang ketiga, memupuk perpaduan dan identiti nasional. Dan yang terakhir, menyokong pembangunan kemahiran abad ke-21. Okay, jadi aspirasi negara ialah nak lahirkan murid yang seimbang dan holistik. Maksudnya bukan sekadar pandai akademik, tapi ada sasiah, ada emosi yang stabil, ada jasmani yang sihat. Kita nak murid kita ni lengkap, otak jalan, hati pun baik. Sebagai guru, kita kena mainkan peranan untuk seimbangkan semua aspek ini. Kalau murid kita stres dengan akademik, kita kena pandai seimbangkan dengan aktiviti yang menyeronokkan. Yang kedua,
Akses pendidikan berkualiti untuk semua. Benda ni penting sebagai ini penting sebab kita tak nak ada murid yang tercicir hanya sebab latar belakang. Semua berhak dapat peluang belajar dengan baik. Guru berjiwa pendidik ni kena ada kesedaran. Kita kena pastikan setiap murid rasa dihargai dan diberi peluang untuk berjaya. Yang ketiga, memupuk perpaduan identiti nasional. Aspirasi negara, maafkan saya, sekolah ni sebenarnya tempat paling awal kita belajar hidup bersama. Murid datang dari pelbagai kaum, budaya, agama dan gurulah yang jadi jambatan untuk satukan mereka. Kalau kita ikhlas, murid akan belajar hormat antara satu sama lain. Itulah cara kita bentuk identiti nasional. Dan yang terakhir, menyokong pembangunan kemahiran abad ke-21. Dunia ni sekarang ni laju, teknologi makin canggih. Murid ni kena ada kemahiran kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi dan celik digital. Guru berjiwa pendidik kena jadi contoh, tunjuk cara guna teknologi dengan bijak dan beretika. Bila murid nampak kita guna teknologi untuk belajar, mereka pun akan ikut. Jadi empat aspirasi ni, murid seimbang, akses pendidikan, perpaduan dan kemahiran abad ke-21. Semuanya bergantung pada guru. Guru berjiwa pendidiklah yang jadi pemangkin. Kita bukan sekadar mengajar, tapi kita membentuk masa depan negara. Itulah maksud sebenar aspirasi pendidikan. Seterusnya kita pergi kepada Hala Tuju Pendidikan Malaysia. Hala Tuju Pendidikan Malaysia memberi penekanan terhadap pendigitalan sistem pendidikan, pengukuhan pembelajaran abad ke-21, pendidikan inklusif serta pengantarbangsaan pendidikan. Usaha ini menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan kompetitif di peringkat global. Hala Tuju Pendidikan Malaysia ni beri penekanan kepada sistem pendidikan yang kukuh dan pembelajaran abad ke-21. Maksudnya kita nak murid bukan sekadar hafal fakta, tapi boleh fikir kritis, kreatif dan celik digital. Dunia sekarang laju, jadi murid kena ada kemahiran untuk bersaing dalam ekonomi global. Selain itu, Hala Tuju ni juga tekankan pendidikan inklusif. Kita nak semua murid, tak kira latar belakang, ada peluang belajar. Guru berjiwa pendidik kena peka. Kalau ada murid perlukan sokongan tambahan, kita kena cari cara untuk bantu. Inklusi ni bukan sekadar masuk kelas sama, tapi rasa sama-sama dihargai. Dan satu lagi, Hala Tuju ni ialah pengantarbangsaan pendidikan. Malaysia ni nak jadikan hub pendidikan yang kompetitif di peringkat global. Maksudnya, kita nak tarik pelajar antarabangsa. Kita nak sistem kita diiktiraf dunia. Jadi, guru kena bersedia melahirkan murid yang bukan sahaja beridentiti nasional, tapi juga mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Baik, seterusnya kita pergi kepada konsep guru berjiwa pendidik. Yang pertama, ikhlas dan berdedikasi. Yang kedua, sentiasa reflektif dan meningkatkan kompetisi. Yang ketiga, mengutamakan potensi murid. Dan yang keempat, menjadi teladan sasiah unggul. Baik, guru berjiwa pendidik mesti ikhlas. Maksudnya, apa yang kita buat dalam kelas bukan sebab nak dapat pujian atau markah prestasi kita semata-mata, tapi sebab kita betul-betul nak murid tu berjaya. Ikhlas ni penting sebab bila kita ikhlas, murid pun rasa keikhlasan tu. Dan dalam masa yang sama, guru kena sentiasa reflektif. Maksudnya, kita kena selalu fikir balik apa yang kita buat. Contoh, lepas habis kelas, kita tanya diri kita, apa yang murid dapat hari ini? Ada tak cara aku boleh buat lebih baik? Refleksi inilah yang buat kita sentiasa berkembang. Guru berjiwa pendidik juga kena sentiasa tingkatkan kompetensi. Dunia pendidikan ni berubah cepat. Teknologi baru, kaedah baru, cabaran murid pun lain. Jadi kalau kita berhenti belajar, kita akan ketinggalan. Kompetensi ni bukan sekadar ilmu akademik, tapi juga kemahiran digital,
kemahiran komunikasi dan cara kita urus kelas. Bila guru sentiasa upgrade diri, murid pun akan rasa semangat tu. Mereka nampak guru sebagai contoh orang yang tak pernah berhenti belajar. Seterusnya, guru berjiwa pendidik mesti utamakan potensi murid. Kita kena nampak setiap murid ni ada kelebihan masing-masing. Ada yang pandai bercakap, ada yang kreatif melukis, ada yang hebat dalam sukan. Kalau kita hanya fokus pada akademik semata-mata, kita akan terlepas peluang nak kembangkan bakat murid yang lain tu. Jadi, tugas guru ialah kenal pasti potensi murid dan bantu mereka berkembang. Bila murid rasa potensi mereka ni dihargai, mereka akan lebih yakin dan bermotivasi. Dan yang terakhir, guru berjiwa pendidik kena jadi teladan sasiah unggul. Murid ni belajar bukan hanya dari buku, tapi dari apa yang mereka nampak pada guru, nampak daripada ibu bapa. Kalau guru datang tepat waktu, murid belajar disiplin. Kalau guru hormat orang lain, murid belajar nilai hormat. Sebegitu juga untuk ibu bapa. Jadi, sesiah guru tu sebenarnya cermin untuk murid. Kita tak boleh sekadar cakap jadi baik, tapi kita sendiri kena tunjuk contoh. Bila guru jadi teladan, murid akan ikut dengan lebih ikhlas. Baik, kita pergi kepada slide seterusnya pula, iaitu peranan guru sebagai pemangkin. Guru berjiwa pendidik bertindak sebagai pemudah cara yang mengintegrasikan teknologi digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Mereka membimbing murid membina pemikiran kritis, kreativiti dan nilai murni agar aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan secara menyeluruh. Jadi guru berjiwa pendidik ni sebenarnya berperanan sebagai pemangkin. Maksudnya guru bukan sekadar mengajar isi kandungan, tapi jadi pemudah cara yang pandai integrasikan teknologi digital dalam pengajaran. Contoh mudahnya, kalau dulu kita guna papan hitam, sekarang kita boleh guna aplikasi interaktif, kuis online atau video pembelajaran. Murid ni akan lebih cepat tangkap bila kita guna medium yang dekat dengan dunia mereka sekarang ni. Jadi guru kena kreatif dan cari cara guna teknologi supaya pembelajaran ni jadi lebih menarik dan bermakna. Selain itu, guru juga membimbing murid untuk membina pemikiran kritis dan kreatif. Kita tak nak murid hanya ikut arahan, tapi kita nak mereka berani bertanya, berani soal, berani fikir dan berani cari jalan sendiri. Bila murid belajar cara berfikiran kritis ni, mereka akan lebih bersedia hadapi cabaran dunia sebenar. Kreativiti pula buat mereka mampu cipta idea baru, bukan sekadar ikut apa yang dah ada. Dan dalam masa yang sama, guru berjiwa pendidik kena tanam nilai murni. Teknologi dan kemahiran kritis tu penting. Tapi kalau tak ada nilai, murid boleh tersasar. Jadi guru kena jadi contoh. Tunjukkan integriti, hormat dan tanggungjawab. Bila murid nampak nilai itu dalam diri guru, mereka akan ikut dengan lebih ikhlas. Jadi, peranan guru sebagai pemangkin ini lengkap. Guna teknologi, asah pemikiran kritis dan kreatif, dan juga tanam nilai murni. Semua nilai yang akan direalisasikan aspirasi pendidikan negara secara menyeluruh. Baik, kita pergi kepada elemen KPPB pula, iaitu markah tinggi. Okey, yang pertama, sasiah dan belajar cara belajar. Yang kedua, pemikiran kritis dalam konteks baharu. Yang ketiga, kreativiti melalui inovasi digital. Dan yang terakhir, pembelajaran bermakna berimpak kehidupan. Okey. Salah satu elemen penting dalam KPPB ialah sasiah dan cara belajar, iaitu poin yang pertama kita tadi. Maksudnya, murid bukan sekadar belajar isi kandungan, tapi mereka belajar cara untuk belajar. Guru berjiwa pendidik ni kena bantu murid bina sikap positif, disiplin dan keyakinan diri supaya pembelajaran tu berimpak dalam kehidupan harian. Kemudian, kita ada pemikiran kritis dalam konteks baru. Murid kena diajar untuk menilai idea, bukan sekadar terima bulat-bulat apa yang cikgu beritahu tu. Contohnya, bila kita bagi tugasan, murid boleh berfikir, kenapa cara ni lebih berkesan?
apa alternatif lain? Contohnya macam tu. Itulah pemikiran kritis yang kita nak pupuk. Baik, seterusnya kreativiti melalui inovasi digital. Dunia sekarang memang tak boleh lari dari teknologi. Jadi guru kena pandai guna digital tools untuk merangsang kreativiti murid. Contoh mudahnya, murid buat projek video pendek atau infografik. Itu cara mereka belajar sambil berinovasi. Dan yang terakhir, pembelajaran bermakna berimpak kehidupan. Maksudnya apa yang murid belajar dalam kelas tu bukan habis kat situ je. Tapi boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Bila murid nampak kaitan antara ilmu dengan realiti hidup, barulah pembelajaran tu jadi bermakna. Kita pergi pula kepada model penglibatan murid dan 3E. Model penglibatan murid menekankan pembelajaran berpusatkan murid melalui aktiviti interaktif. Pendekatan 3E pula memastikan teknologi berperanan dalam meningkatkan keterlibatan iaitu engagement, menambah baik kefahaman iaitu enhancement dan melanjutkan pembelajaran ke situasi sebenar iaitu extension. Baik, jadi model penglibatan murid ni sebenarnya tekankan pembelajaran berpusatkan murid. Maksudnya murid bukan lagi duduk pasif dengan guru bercakap, tapi mereka terlibat secara aktif melalui aktiviti interaktif. Contohnya, bila kita buat perbincangan kumpulan, kuis digital atau simulasi, murid akan lebih rasa seronok dan rasa mereka sendiri yang memimpin pembelajaran tu. Guru berjiwa pendidik kena pandai rancang aktiviti macam ni supaya murid betul-betul engage. Kemudian kita ada pendekatan 3E. Yang pertama, engagement, uh, iaitu teknologi digunakan untuk tarik minat murid. Kalau kita guna video, aplikasi interaktif atau gamifikasi, murid dapat lebih terlibat sebab pembelajaran ini jadi menyeronokkan. Yang kedua, enhancement. Teknologi bantu tambah baik kefahaman murid. Contohnya, bila kita guna simulasi sains atau visual interaktif, murid ni lebih mudah faham konsep yang abstrak. Jadi, teknologi bukan sekadar hiasan tapi betul-betul tingkatkan pemahaman murid tu. Dan yang ketiga, extension, iaitu pembelajaran dilanjutkan ke situasi yang sebenar. Maksudnya apa yang murid belajar dalam kelas boleh terus diaplikasikan dalam kehidupan harian. Contoh, murid belajar kemahiran digital dalam kelas, kemudian mereka guna untuk buat projek komuniti atau bisnes kecil. Itulah pembelajaran bermakna yang kita nak capai. Jadi, model penglibatan murid dan 3E ni saling melengkapi. Murid aktif, teknologi digunakan dengan bijak dan pembelajaran berimpak sampai ke dunia sebenar. Seterusnya, kita pergi kepada Malaysia sebagai hub pendidikan antarabangsa. Jadi, bila kita sebut, kita tengok poin dia dulu. Yang pertama, menarik pelajar antarabangsa. Yang kedua, meningkatkan reputasi global. Yang ketiga, memerlukan guru berdaya saing. Dan yang keempat, menggalakkan inovasi pendidikan. Jadi, bila kita sebut Malaysia sebagai hub pendidikan antarabangsa, maksudnya kita nak jadikan negara kita ni sebagai pusat tumpuan pelajar dari seluruh dunia. Malaysia ni bukan sekadar tempat belajar untuk rakyat sendiri je, tapi kita nak jadikan destinasi sebagai destinasi global yang orang luar percaya dan pilih untuk melanjutkan pembelajaran. Untuk melanjutkan pelajaran. Jadi, tajuk ni sebenarnya tunjuk hala tuju besar. Bagaimana sistem pendidikan kita ni boleh bersaing di peringkat dunia. Jadi, langkah pertama ialah menarik pelajar antarabangsa. Malaysia ada kelebihan. Kos pengajian lebih berpatutan berbanding negara barat. Budaya kita pelbagai dan mesra serta kualiti pendidikan yang semakin meningkat. Bila pelajar antarabangsa ni datang, mereka bukan saja belajar tapi mereka bawa perspektif baru. Murid tempatan pun dapat peluang bergaul dengan mereka. Jadi lebih terbuka dan global. Macam tu. Ini akan menjadikan suasana pembelajaran lebih
kaya dan berwarna. Okey, bila Malaysia berjaya tarik pelajar antarabangsa, reputasi pun global pun reputasi global pun akan meningkat. Orang luar akan nampak Malaysia sebagai negara yang serius dalam pendidikan. Universiti kita akan lebih dikenali dan ini akan membuka peluang kerjasama dengan institusi luar. Reputasi ini penting sebab bukan sahaja beri nama yang baik tapi juga peluang ekonomi dan pembangunan. Guru berjiwa pendidik kena sedar, setiap usaha kita dalam kelas sebenarnya menyumbang kepada imej pendidikan negara di mata dunia. Okay. Untuk capai status hub antarabangsa, kita perlukan guru yang berdaya saing. Maksudnya guru kena sentiasa upgrade diri dari segi ilmu, teknologi dan kaedah pengajaran. Kita tak bolehlah lagi guna cara lama. Murid sekarang termasuk pelajar antarabangsa perlukan pendekatan moden. Jadi guru berjiwa pendidik ni, guru berjiwa pendidik kenalah fleksibel, kreatif dan mampu bersaing dengan guru dari negara lain. Okay, dan akhirnya, Malaysia sebagai hub pendidikan antarabangsa akan menggalakkan inovasi pendidikan. Bila kita ada pelajar dari pelbagai latar belakang, kita kena cari cara untuk ajar mereka. Teknologi digital, kaedah pembelajaran interaktif dan projek kolaboratif ni semua ni sudah jadi keperluan. Guru berjiwa pendidik kena berani cuba benda baru sebab inovasilah yang akan buat sistem kita ni lebih relevan dan menarik. Bila kita berinovasi, murid ni lebih terlibat dan Malaysia akan terus maju sebagai pusat pendidikan dunia. Seterusnya kita pergi kepada kesimpulan lah. Secara keseluruhannya, guru berjiwa pendidik merupakan pemangkin utama kepada kemajadian aspirasi pendidikan. Dengan penguasaan pedagogi bermakna dan teknologi digital, guru mampu melahirkan generasi yang berpengetahuan, berkemahiran dan berakhlak mulia demi masa depan Malaysia. Jadi, guru berjiwa pendidik ni kena bijak memilih pendekatan. Kita tak boleh guna cara satu. Kita guna satu cara untuk semua murid. Sebab setiap murid ni ada jalan yang berbeza. Ada jalan belajar yang berbeza. Bila guru pandai sesuaikan pendekatan, barulah pembelajaran tu jadi bermakna. Guru juga sebenarnya pemangkin utama kepada aspirasi pendidikan negara. Maksudnya kalau guru tu tak mainkan peranan mereka, aspirasi tu hanya tinggal slogan je. Tapi bila guru hidupkan aspirasi tu dalam bilik darjah, barulah benda tu jadi realiti. Guru bukan sekadar mengajar tapi membentuk masa depan bangsa. Dengan penguasaan pedagogi berkesan dan teknologi digital, guru mampu melahirkan generasi yang bukan sahaja berpengetahuan tapi juga berkemahiran dan berakhlak mulia. Ilmu tanpa akhlak ibarat kapal tanpa kompas. Boleh bergerak tapi tak tentu arah. Jadi guru kena pastikan murid bukan sekadar pandai tapi juga ada nilai. Okay, kesimpulannya, masa depan Malaysia bergantung pada guru yang berjiwa pendidik. Setiap kali kita masuk kelas, sebenarnya kita sedang menulis masa depan negara. Itulah kekuatan sebenar seorang guru. Okey, terima kasih. Jadi, saya nak cakap yang terakhir, bila kita cakap tentang pendidikan guru berjiwa pendidik ni, sebenarnya kita sedang cakap tentang masa depan negara. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tapi membentuk sasiah, membina harapan dan menyalakan semangat dalam diri murid. Setiap kata yang kita ucapkan tu, setiap tindakan yang kita tunjukkan akan jadi bekas dalam jiwa mereka. Kalau murid tu berjaya, itu bukan sekadar kejayaan individu tapi cerminan usaha guru yang ikhlas. Guru ni ibarat pelita. Mungkin kecil tapi cukup untuk menerangi jalan generasi akan datang. Baik, jadi nama saya Muhammad Akib bin Hassan dan dengan itu saya akhiri pembentangan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.